Mahkamah Syariah Terengganu, guys. Senangnya. Sekolah Rendah Chong Hua Wei Shin. Oh, salah awal ada bukit dia sebelah dia. Oh. Ini adalah apa ni, sekolah besar itulah. Oh, bukan, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Terengganu. Itu Pejabat Daerah dan lawa belakang dia ada bukit dia, lepas tu ada menara telekomunikasi lawa dia. Alright guys, kita meneruskan perjalanan mencari Masjid Kristal. Okay. Alah, salah jalan. Aduh, salah jalan. Eka, Jauhilah kenapa saya. ini sungai. Oh ya. Ya, tu Masjid Kristal. Nampak dah? Dah nampak dah? Tu Masjid Kristal. Kita dapat. Itulah Masjid Kristal, teman. Kita di Sungai Terengganu, guys. Kita di Sungai Terengganu. Oh, nampak dari sana Jambatan Patah. Kita di Sungai Terengganu, guys. Baru je makan tadi. Mana? Kan di Masjid Kristal mana? Depan dia.
tuanku. In 500 Pasti meters, pintar. turn right. Ini suasana kampung yang saya sangat suka ya tuan-puan. Sangat suka rasa damai ya. Rasa damai lah. Lepas itu pemandangan dia lawa. Lebuh Raya Pantai Timur Pulau Sekati. Lebuh Raya Pantai Timur Pulau Sekati. Lihatlah. Ini jom naik buat. Oh ditutup, di lock dia punya pagar. Tapi sini sungai sebenarnya, jadi dia tak ada ombak laut kan. Tenang. Oh, dari sinilah naik buat kalau mau lalu bawah tu, bawah jambatan tu. So banyak gila, hari tu banyak gila, semalam banyak gila buat di bawah jambatan, banyak gila. Saya tengok daripada mana dong naik ni, rupanya dari sini River Cruise. Oh, jeti. Terengganu ni kelebihan dia. Sungai dia ni macam laut, luas dia. Jadi seronok kalau kau mau buat aktiviti, betul kan? Ya, betul. Oh, lawa guys, lawa. Taman Tamadun Islam Entertainment. Lah, ni lah yang banyak replika tu. Lah, Taman wih. Tamadun Islam. Nur, Baitul Maqdis Nur. Ha, kan aku cakap. Ini yang rupanya. lah Taman Islam. In 500 meters, Allahu Ada Akbar. Taman Tamadun first Islam. exit. Nampak Baitul Maqdis. Tempat yang sama apa yang dengan Masjid Kristal. Aduh, ini Baitul Maqdis. Dalam tu ada banyak lagi dalam tu. Macam Baitul Maqdis Nur. Ya. Tempat yang kita Dalam tu banyak lagi replika Ya. masjid lain. banyak lagi. Oh, Ha, ya tu Hagia Sophia tu. pun ada tak silap. Tu masjid lagi lain lagi. Kan? Tu sana. Oh, Taj Mahal pun ada Nur. Tu Taj Mahal, tu Taj Mahal. Ya, ya, ya. Oh, itu Taj Mahal. Ha. Taman Islam. Ini masjid apa ni? Ini oh, dia banyak macam-macam masjid. Bagus juga ni idea ni. Tengok masuk ni. Ya. Itulah. Saya pun mau masuk. Seronok kan? Nur? Oh, ni masjid apa ni? Hagia Sophia bukan? Ini ni Hagia Sophia. Betul, Hagia Sophia. Oh. Hebatlah. Ni ada lagi. Ini masjid Masjid Nabawi. Oh. Masjid Nabawi. Masjid apa lagi ni? Wih. Lawa lah. Oh. Ni cantik. Ini cantik. Besar ni. Mana mau masuk ya? Merah Islam. Tu masjid kristal depan. Alah, kena bayar. Oh, kena bayar lah. Tengok, Nur. Kena mau bayar. Biarlah berapa ni? Mau masuk. Isnin hingga Ahad jam pertama atau sebagian seterusnya RM1. Biarlah sabar. Aku bayar. Iya, biar sabar. Exit on Jalan Al-Jazari. Ya sabar nanti. Masjid Kristal Taman Monumen. Masjid apa ni? At the roundabout, Oh yo, itu exit on Jalan Al-Jazari. itulah. Tapi Nur semua pecahkan duit Nur dalam sini. Ah, belum. Mau pergi makan sebab tadi mau bayar parking. Oh, tengok. Ni masjid apa ni? Yo, lawanya. Oh, ni masjid betul. Betul lah. Ini bukan monumen. Oh, ini mau masuk taman monumen, oh baru kena bayar sini. Oh, ini RM50 rupanya masuk taman tu. Take the second Oh, lah. exit on RM50 Jalan harganya. Tamadun Islam tu. Ya. Oh. Tu Restoran aku mau masuk lah. Tamadun Islam tu. Taklah. Tak. Yang Tamadun Islam tu. In 100 Tak meters, cukup duit nanti. you arrive at Masjid Crystal. Ni masjid Kristal. Ya. Tapi tak ada rumah Belakang dia, kristal. belakang dia. Oh, belakang dia. Ya. Dia sebelah-sebelah je lah. Ya, sebelah-sebelah ya. You've arrived at your destination. You're right. Belakang dia Masjid Kristal. Kenapa di belakang tu? Jap.
keluar di parking dekat tepi situ kot, dekat masjid tu. Oh, sejam kaki kan. Lepas jalan kaki sikit. Oh sini one way. Ya. Tapi dia tutup ni pula dia punya ni. Saya ingat boleh keluar sini, dia tutup je pula. Kan dah. Ya. Bawa keluar. Ya semua keluar. nak? Aku parking sini. Pergi sini ya, okey. Saya mau pecah duit je nanti. Saya mau bayar parking. Okey, Nur. Okay, jom. Jom.